bukan email, bukan SMS, bukan panggilan, tetapi adalah satu berita yang saya terima. Ini merupakan berita yang dipetik dari salah satu mungkin tabloid, surat khabar yang ada di hadapan saya. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan sememangnya hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bayangkan saudara, tajuk dalam berita ini, dalam akhbar ini mengatakan, suami tidur dengan pocong. Ini berlaku di salah sebuah negara di rantau ini. Saya tak nak sebutkan di manakah negaranya. Dan dilaporkan oleh pemberita ini, riuh kecoh satu kampung apabila mereka mendapat tahu suami meniduri. Suami tidur dengan jasad, dengan mayat si isteri dalam keadaan berkafan. Isteri meninggal dunia, suami teresak-esak menangis. Dari apa yang saya baca di sini, bila isteri dikebumikan, suami tak dapat lepaskan rasa sedihnya kehilangan orang yang dicintai. Lebih kurang 14 tahun hidup bersama, isterinya meninggal dunia kerana penyakit yang tak dapat dielakkan. Penyakit yang tak ada ubatnya, diserang penyakit bara. Teman-teman Ria 897, dilaporkan oleh penulis akhbar ini, suami memang tak dapat kawal perasaan sedih, sehingga kan sepanjang orang-orang kampung menceritakan, sepanjang sewaktu isteri dimandikan, sewaktu isteri dikafankan, sewaktu mereka solat berjemaah beramai-ramai, solat mayat, solat jenazah, sewaktu isteri diusung keluar menaiki van jenazah sampailah ke tempat pengkebumian, suami tidak henti-henti menangis kerana kesedihan. Mereka tidak mempunyai cahaya mata. Antara satu sama lainlah merupakan teman hidup untuk selamanya. Kisi, katanya di sini, bayangkan para pendengar, Kisi ingin ketengahkan satu perkara yang mungkin akan mengganggu anda. Setelah mayat isteri ditanam, dikatakan di sini, keesokan malamnya, pada hari Khamis malam Jumaat, kebetulan si suami telah pun kembali ke kubur isteri. Kubur yang baru, tanahnya baru saja ditimbus ataupun ditanam. Suami dengan perlahan, satu malam, dari 12:30 malam lebih kurang untuk 2-3 jam, korek balik kubur isteri, keluarkan mayat isteri, diangkut menaiki kenderaan kereta yang dimiliki dan dibawa pulang ke rumah. Bila sampai di rumah, isterinya, mayatnya tu diletakkan di atas katil kamar tidur mereka. Sejak hari itu, rumah kepada si Polan ini sentiasa gelap. Tingkap sentiasa ditutup, pintu sentiasa ditutup. Malah katanya seorang, saya gunakan nama samaran, saya tak sebut nama yang tertera di akhbar ini, namanya mungkin Abdul Rauf, bukan nama sebenar, ya. Malah si Abdul Rauf, suami ini, akan keluar daripada pintu belakang rumah, tidak menggunakan pintu depan, takut nanti, ya, penduduk-penduduk kampung tahu, mungkin terkeluar bau yang tidak diingini. Jadi itulah dilakukan. Setiap hari dilaporkan suami tidur dengan jasad isteri yang berkafan, suami tidur dengan pocong. Jadi apa yang berlaku seterusnya untuk malam-malam berikutnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sampaikan bau mula naik, bau bangkai yang tak dapat dielakkan, dibau oleh jiran sebelah. Jiran sebelah bila datang ke rumah Encik Abdul Rauf semakin dekat, ketuk pintu beberapa kali, tidak ada seorang pun yang buka pintu. Rupa-rupanya Cik Abdul Rauf tidak ada di rumah. Rumah itu kosong tanpa sesiapa di dalamnya. Semakin dekat dengan bilik tidur, tingkap bilik tidur, semakin boleh terbau. Jadi si jiran ni telah pun pergi ke tingkap bilik, kemudian tolak tingkap yang mungkin tidak ditutup rapat. Pada petang yang dimaksudkan itu, alangkah terperanjatnya jiran apabila ternampak mayat si isteri terbaring di atas katil berlumuran dengan ulat, cacing, serangga dan sebagainya. Mayat yang dah reput dengan berkafan, ditutup dengan kain putih, terbaring di atas katil. Jiran telah pun memberitahu pihak berkuasa datang dan memeriksa rumah tersebut. Terperanjat bau yang cukup dahsyat sampai membuat mereka muntah. Suami telah pun dibawa ke rumah sakit untuk siasatan mental. Dan itulah kisahnya.
Kisah mungkin menyeramkan bagi kita, tapi kisah yang menyayat hati suami yang tak dapat berpisah dengan isterinya. Bagaimana para pendengar? Sanggupkah anda melakukan kerja sedemikian demi untuk bersama dengan isteri buat selama-lamanya? Kisah-kisah yang anda dengar